Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zusna binti Fauzi, bernombor matrik C23A1464. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk kajian kami iaitu Muzium Bersejarah Cina di Kuching, Sarawak. Jadi, saya akan menerangkan mengenai sejarah dan fungsi terkini serta pengaruh seni bina yang terdapat pada bangunan tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada sejarah bangunan. Bangunan bersejarah ini bukanlah dibina sebagai sebuah muzium pada asalnya, tetapi ia merupakan sebuah mahkamah Cina lama yang telah dibina pada tahun 1912 semasa pemerintahan Raja Charles Brooks. Bangunan ini diwujudkan oleh pentadbiran Brooks sebagai sebuah mahkamah khas untuk masyarakat Cina di Sarawak bagi menguruskan hal yang berkaitan undang-undang dan adat resam seperti urusan probate, perceraian ataupun perkahwinan. Namun, fungsi bangunan ini sebagai mahkamah hanya berlangsung sehingga tahun 1921 apabila mahkamah Cina ini dibubarkan. Selepas itu, bangunan ini telah pun digunakan oleh Dewan Perniagaan Agung Cina Sarawak sebagai pejabat bermula pada tahun 1930 sehingga tahun 1990. Tibanya pada tahun 1993, bangunan ini telah dipulihkan dan diubah suai oleh pihak Muzium Sarawak untuk dijadikan Muzium Sejarah Cina Sarawak. Kini, muzium ini berfungsi sebagai pusat pemeliharaan sejarah dan warisan masyarakat Cina di Sarawak, di mana di muzium itu terdapatnya sejarah-sejarah yang berkaitan sejarah Cina ataupun artifak-artifak lama yang disimpan dan dipelihara. Muzium Sejarah Cina Sarawak ini juga terletaknya di Kuching waterfront, iaitu berdekatan dengan Sungai Sarawak. Seterusnya kita pergi kepada pengaruh seni bina pula. Muzium Sejarah Cina Kuching ini memperlihatkan pengaruh utama daripada seni bina kolonial British awal abad ke-20 yang berkembang semasa pemerintahan keluarga Brooks di Sarawak. Pengaruh ini dapat dilihat melalui reka bentuk fasad yang simetri, tersusun dan formal yang menekankan keseimbangan serta ketertiban visual. Selain itu, bangunan ini turut mempunyai elemen gaya neoklasik seperti penggunaan tiang segi empat, pilaster susunan tingkap yang teratur serta kemasan kornis yang sederhana. Elemen-elemen ini memberikan imej bangunan yang lebih rasmi dan berwibawa selaras dengan fungsi asalnya sebagai mahkamah Cina lama. Walaupun seni bina ini dipengaruhi oleh seni bina kolonial British, reka bentuk bangunan ini turut disesuaikan dengan iklim tropika Sarawak yang melalui penggunaan tingkap tinggi yang berdaun kayu yang membolehkan pengudaraan silang dan pencahayaan semula jadi. Dari segi bahan pula, penggunaan batu bata, kayu dan plaster menunjukkan ciri binaan kolonial awal yang mengutamakan ketahanan serta penggunaan bahan tempatan. Secara keseluruhannya, Muzium Sejarah Cina ini merupakan gabungan antara pengaruh kolonial British, unsur neoklasik dan penyesuaian seni bina tropika yang menjadikan bangunan ini mempunyai nilai sejarah serta identiti warisan yang tersendiri. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan pergi kepada rakan saya untuk berbentaran lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nusyairah binti Sayati, nombor matrik C23A0952. Saya akan membentangkan bahagian usaha pemeliharaan dan pemeliharaan bangunan sejarah Muzium Sejarah Cina di Sarawak. Usaha yang pertama adalah daripada pihak kerajaan, iaitu pihak kerajaan sendiri memperuntukkan kewangan. Ianya bertujuan untuk memudahkan kerja-kerja konservasi dan restorasi bangunan tersebut. Ini bertujuan untuk mengelakkan daripada bangunan tersebut mengalami kerosakan, keretakan dan untuk mengelakkan daripada serangga perosak. Seterusnya adalah menguatkuasakan undang-undang serta garis panduan pemeliharaan warisan. Penguatkuasaan undang-undang ni dapat memberi pengajaran kepada pemilik-pemilik yang tidak bertanggungjawab ni untuk membayar denda sekiranya mereka tidak menjaga bangunan warisan tersebut dengan baik. Seterusnya adalah garis panduan pemeliharaan pula. Ianya bertujuan untuk menjadi rujukan kepada para pemilik tentang cara-cara mengurus bangunan, tentang kepentingan pengurusan bangunan, tujuan pengurusan bangunan dan sebagainya lah. Yang ketiga adalah menjalankan penyelidikan, dokumentasi dan pemantauan terhadap keadaan bangunan. Ianya bertujuan untuk mengesan awal
bahagian bangunan seperti kerosakan struktur bangunan, lepas tu adanya serangga perosak. Yang terakhir adalah memberikan khidmat nasihat dan kepakaran teknikal kepada pemilik bangunan warisan. Khidmat nasihat bertujuan untuk memberi kesedaran kepada pemilik bangunan di mana penjagaan bangunan warisan ni penting. Dia bukan sekadar bangunan, ia merupakan sejarah. Seterusnya adalah kepakaran teknikal pula, dapat melatih pemilik untuk pekerjaan renovasi dan restorasi bangunan lah. Okay. Seterusnya adalah usaha kepada pemilik, iaitu pemilik menjalankan pemeriksaan struktur bangunan secara berkala. Ianya bertujuan untuk mengesan kerosakan awal pada bahagian tersebut, sama ada dari segi keretakan akibat perubahan iklim, warna cat yang luntur dan sebagainya. Seterusnya adalah melakukan kerja pembaikan menggunakan bahan yang sama atau hampir sama dengan bahan asal bangunan. Yang ketiga adalah memastikan kebersihan bangunan sentiasa terjaga untuk mengelakkan kerosakan akibat kelembapan, kulat dan serangga perosak. Yang keempat adalah mengelakkan pengubahsuaian yang boleh menjejaskan keaslian seni bina dan nilai sejarah warisan tersebut. Okey, yang terakhir adalah usaha daripada komuniti, iaitu komuniti tersendiri, iaitu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara warisan sejarah. Seterusnya adalah mengadakan program pendidikan, pameran dan kempen berkaitan warisan budaya. Ianya bertujuan untuk mendedahkan secara umum kepada komuniti tentang kepentingan menjaga warisan sejarah di suatu tempat, lebih-lebih lagi pada bangunan warisan. Okey, seterusnya adalah melibatkan institusi pendidikan, NGO dan sektor swasta dalam aktiviti pemeliharaan. Ianya bertujuan untuk mereka bekerjasama dalam menjaga bangunan warisan, bukan satu pihak sahaja. Okay, seterusnya adalah menggalakkan pelancongan warisan yang bertanggungjawab bagi menjana dana penyelenggaraan bangunan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafsah binti Muhammad Zamani, nombor matrik C23A1102. Untuk cabaran utama yang dihadapi oleh Muzium Sejarah Cina, yang pertama ialah pembangunan. Pembangunan ini disebabkan daripada urbanisasi pesat di kawasan bandar. Pembangunan moden boleh mengubah konteks sejarah asal muzium yang menjejaskan keaslian serta nilai visual bangunan warisan tersebut. Selain itu, aktiviti pembinaan berhampiran seperti penggorekan tanah dan penggunaan jentera berat berisiko dapat memberikan kesan kepada struktur bangunan tersebut. Semua ini menunjukkan bahawa pembangunan yang tidak terkawal boleh memberi kesan langsung terhadap kelestarian Muzium Sejarah Cina di Waterfront Sarawak. Seterusnya untuk cabaran yang kedua iaitu perubahan iklim. Perubahan iklim ini telah memberi kesan kepada Muzium Sejarah Cina di Sarawak disebabkan daripada peningkatan suhu, kelembapan yang tinggi serta taburan hujan yang sangat tinggi telah memberikan satu proses yang sangat cepat dalam kemerosotan bahan binaan warisan. Kini keadaan bangunan telah menunjukkan kesan yang sangat ketara apabila sebahagian daripada permukaan di dinding telah dipenuhi dengan lumut disebabkan daripada kelembapan yang berterusan. Manakala cat bangunan juga semakin pudar dan kehilangan warna asalnya iaitu warna merah jambu ataupun warna pink. Selain itu, hujan lebat dan risiko banjir boleh menyebabkan kerosakan pada struktur bangunan disebabkan daripada kedudukan bangunan Muzium Sejarah Cina itu yang hampir dengan Sungai Sarawak. Jika tidak ditanangi dengan baik, keadaan ini boleh menjejaskan lagi keaslian, integriti dan nilai warisan bangunan Seterusnya tersebut. untuk piagam Bora, yang pertama keaslian ataupun authenticity melalui gabungan ciri seni bina kolonial British dan elemen neoklasik yang jelas dilihat pada reka bentuk simetri, penggunaan tiang klasik serta susun atur bangunan yang teratur. Ciri-ciri ini telah mencerminkan gaya seni bina era kolonial yang menekankan keseimbangan, keteguhan dan estetika.
Walaupun bangunan ini telah berubah fungsi daripada Mahkamah Cina kepada muzium, fungsi sejarahnya asalnya masih dihormati melalui daripada adaptasi yang tidak menghilangkan naratif asal bangunan ini. Kandungan daripada pameran pula telah mengukuhkan keaslian dengan memaparkan sejarah serta budaya masyarakat Cina di Sarawak. Dari aspek integriti, bangunan ini masih mengekalkan hubungan antara struktur fizikal, sejarah dan nilai budaya seperti yang digariskan dalam Piagam Burra Carta. Lokasi asal bangunan ini tidak berubah serta kesinambungan fungsi daripada Mahkamah Cina kepada Muzium Cina yang mengekalkan konteks sejarah dan geografi tapak ini. Oleh itu, pemeliharaan aspek keaslian dan integriti perlu diberi perhatian bagi memastikan nilai warisan bangunan ini terus kekal untuk generasi akan datang. Kesimpulannya, Muzium Sejarah Cina merupakan pusat pemeliharaan warisan yang mempamerkan sejarah, budaya dan sumbangan masyarakat di Cina Sarawak. Muzium ini membantu meningkatkan pengetahuan dan serta penghargaan terhadap kepelbagaian budaya dan sejarah di negeri Sarawak. Sekian, terima kasih.